Hai, Assalamualaikum. Flan de queso. Satu juadah buka puasa yang sangat-sangat sedap. Rich sangat rasa dia. Dahlah lembut berkrim, rasa premium. Memang dessert taraf hotel. Jom kita potong dulu. Dessert ni nampak padat tapi lembut sebenarnya. Jom teman saya rasa. Dah lepas buka puasa kan? Okey, dah boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Makan sejuk-sejuk. Tengok tekstur dia. Makan dengan karamel dia sekali. Base ni pun sedap. Tak ada manis sangat. Okay, makan dengan karamel ni. Memang sangat-sangat ngam rasa dia. Tengok dia punya tekstur. Lembut je kan? Nampak smooth je. Rasa dia memang taraf hotel. Okay. Sebab ada letak whipping cream, cream cheese. Memang sangat sedap. Buat sendiri. Jadi bolehlah kontrol tahap manis tu kan. Jom saya kongsikan bahan-bahannya. Mula-mula sekali kita nak buat karamel. Saya akan guna 5 sudu besar gula. Okay, saya terus masukkan ke dalam loyang. Okay, kita akan cairkan gula sampai jadi karamel. Guna api yang kecil sahaja ya. Jangan guna api yang besar, nanti karamel tu gelap. Rasa pahit tau. Sepanjang buat karamel ni, tak perlu nak kacau-kacau. Kita goyang-goyangkan sahaja loyang ni. Dah jadi karamel macam ni, angkat dan biarkan ianya sejuk sendiri. Tak perlu masuk dalam peti sejuk ya. Dalam video ni saya buat karamel guna gula sahaja. Saya tak tambahkan air. Lagi satu cara nak buat karamel. Masukkan 5 sudu besar gula dan 2 sudu besar air ke dalam loyang. Okey, kemudian teruslah kacau-kacau. Okey, guna api yang perlahan ya. Okey, kita kacau-kacau sampailah dapat karamel. Bila gula dah jadi karamel, dah boleh tutup api, biarkan ianya menyejuk. Sekarang kita nak tengok bahan-bahan untuk buat adunan puding. Saya akan guna 3 biji telur grade A. Ramai juga kalau buat puding tak suka letak telur sebab nanti bau hanyir kan. Okey, ni mesti buang pusat telur. Okey, saya tunjukkan ya. Pusat telur tu yang bahagian pejal sedikit tu. Yang ni mesti buang nak elakkan bau hanyir telur. Satu lagi tips nak elakkan puding bau hanyir, mesti guna telur yang segar ataupun telur yang baru. Seterusnya saya akan guna 120 gram cream cheese, 200 ml whipping cream, 200 ml susu full cream, 1 sudu kecil esen vanila ataupun 1 penutup tu ya, 3 sudu besar gula dan akhir sekali secubit garam. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula masukkan susu full cream ke dalam blender. Kemudian masukkan cream cheese. Cream cheese ni mesti pada suhu bilik. Seterusnya masukkan whipping cream. Seterusnya masukkan telur. Masukkan esen vanila. Masukkan gula. Dan akhir sekali secubit garam. Okey, sekarang kita kisar ke semua bahan ni sehingga halus. Sekarang adunan tadi kita tapis. Tapis ni penting nak jadikan teksturnya lebih halus. Okey, sekarang saya tuangkan adunan ke atas karamel tadi. Saya tuangkan ke atas spatula. Ini penting supaya permukaannya lebih cantik dan tak berbuih.
Sebelum kukus, tutup dahulu menggunakan aluminium foil. Okey, kita rapikan aluminium foil di sekeliling loyang. Bila air dalam pengukus telah mendidih, kita dah boleh kukus puding. Kukus selama 45 minit menggunakan api yang sederhana. Jangan guna api yang besar ya, nanti teksturnya tak licin. Selepas 45 minit dah masak pun puding, dah boleh angkat. Jom kita tengok hasilnya macam mana. Puding ni saya sejukkan di bawah kipas, kemudian masukkan ke dalam peti sejuk di bahagian chiller dalam lebih kurang 2 hingga 3 jam. Selepas 3 jam, saya keluarkan daripada peti sejuk dan saya rendam loyang di dalam air panas. Okey, lebih kurang dalam 10 minit. Saya sisipkan di bahagian tepi puding supaya mudah dikeluarkan nanti. Sekarang dah boleh terbalikkan puding ke atas pinggan. Alhamdulillah, nampak elok kan saya punya puding ni. Sekarang dah boleh potong puding Flanders Queso. Nampak kan karamel tu cantiknya warna dia. Okey, karamel macam ni tak pahit tau. Manis dia just nice saja. Base dia tu saya buat tak manis sangat pun. Okey, makan dengan karamel tu. Okey, memang ngam rasa dia. Cheese tu pula bagi rasa creamy tapi tak muak langsung tau. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba buat puding ni. Okey, lembut berkrim. Memang rasa dia sangat premium.